Shift Malam Pertama. Nama aku Ahmad Razali bin Harun, tapi semua orang panggil aku Razali. Tahun ini umur aku masuk 58, dah dekat dengan waktu pension. Tapi kejadian yang aku nak ceritakan ni berlaku lebih 30 tahun lepas, masa aku baru nak mula kerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah hospital kerajaan lama di utara Semenanjung. Masa tu aku masih bujang, masih segar, dan paling penting, masih belum kenal apa itu takut. Hospital tu dari luar nampak biasa, tapi kalau kau tengok betul-betul, ada bahagian-bahagian bangunannya yang macam tak patut wujud, koridor lama yang tak menuju ke mana-mana, bilik yang dah lama tak dibuka, dan lift lama yang dah tak berfungsi. Tapi kadang-kadang, bunyi dia masih kedengaran turun naik pada waktu tengah malam. Aku mula kerja malam tu dengan semangat. Dapat uniform baru, baton terselit di pinggang dan lampu suluh yang masih bau kedai. Tapi tak siapa pun bagi tahu aku malam tu akan jadi permulaan kepada sesuatu yang akan aku ingat seumur hidup aku. 12. 0 tengah malam, aku ditugaskan ronda bangunan Blok C, bahagian paling lama dalam hospital tu. Bangunan 2 tingkat, dinding masih bercat putih, tapi dah mula luntur macam kulit lama yang mengelupas. Koridor dia sempit. Cahaya lampu Kalimantan berkelip-kelip dan ada bau kuat klorin bercampur hapak. Waktu aku melangkah masuk ke blok tu, aku rasa macam tiba-tiba sejuk. Bukan sebab aircon, hospital tu guna kipas sailing je. Tapi sejuk yang lain, sejuk yang buat bulu tengkuk meremang. Relax Razali. First night. Jangan paranoid. Aku bisik sendiri sambil genggam kuat lampu suluh dalam tangan. Langkah demi langkah, aku pusing seluruh tingkat bawah. Semua bilik ditutup kecuali satu bilik rawatan 6. Lampunya terbuka, tapi tak ada sesiapa. Cuma kerusi roda di penjuru, menghadap dinding. Aku tengok kerusi tu lama. Entah kenapa, hati aku rasa tak sedap.